Timur pula virus yang paling bahaya daripada COVID-19 lagi sesat. Sekarang ni duduk mengebok di kawasan India. Marilah sama-sama kita berdoa semoga virus ni hilang dengan cepat dan juga tak ada mari sapa tempat kita sesat. Assalamualaikum sesat. Jadi beberapa tahun telah lepas kita bisa jumpa dah dengan COVID-19. Virus yang katakan hak paling takut sekali sesat. Tapi di hari ni sesat tanggal 23 Mukarrakum 2599 kita punya khabar kata pula ada virus pula hak paling takut daripada lebih daripada COVID-19 lagi iaitu virus Nipah sana. Sekarang ni ingat molek sana virus Nipah duduk mengebok sangat di kawasan India hingga kata sekarang ni sana ada orang mati dah ataupun ada orang meninggal dunia dah seorang dan juga ada orang jakit dah 5 orang dan juga hak kena jaga-jaga pula. Hak kena keptua kira kena kat keptua sana. Duduk di kat ratus orang dah Jadi nak kata virus Nipah ni seluruh negara sekarang ni duduk jaga, duduk beringat sebab kata virus ni dia boleh jakit seperti dengan COVID-19 tu lah Tapi punya khabar kata hak ni paling bahaya lagi sana. Jadi hak yang kayak hari ni tu mati sore, jakit 5 orang dan juga kena taruh diri nasib diri tu beratus orang sana. Hak ni duduk di kawasan India sana. Tak ada siapa lagi di negara Asia kita dan juga tak ada mengebok lagi keluar negara sana. Hak ni kira demo bakat duduk jaga belakang sana. Lepas tu virus Nipah ni dia mari macam mana? Lepas tu kita nak jaga diri kita ni macam mana sana? Jadi maklumat ni kita rasa penting dan kita kena ambil tahu juga. Jadi kita ambil maklumat ni daripada Chrome sana. Tanggal 23 Mukarrakum 2599 sana iaitu pada hari ni lah sana. Jadi maklumat kita dapatnya sana dia kata ni virus Nipah ni dia mari daripada binatang telalawa sana. Telalawa ni bila kita dengar ni sana dia agak-agak sama juga dengan COVID-19 sana. Sebab COVID-19 pun ada setengah orang kata mari daripada telalawa juga. Hak dulu sana kalau kita rasa tak ada silap sana. Jadi hak ni mari dengan telalawa juga dan juga hak paling takut sekali sana boleh mengebok. Bila jadi dengan kita dah sana. Bila jadi dengan kita dah dia boleh pergi patch dia boleh pergi nak jadi ngebok rata sana. Lepas tu nak boleh jakit kepada orang tepi-tepi kita sana. Dia nak jakit ni sana. Dia kata nak jakit dua cara. Yang pertamanya dengan alio kita, yang keduanya dengan darah kita sana. Alio ni kita kecek mudah-mudahan kata kita makan sana, makan setengah sudu tular, makan hidayah tular setengah COVID kita kena jaga macam tu lah sana. Jadi cara jaga dia sana semacam-macam dengan COVID-19 tu sana. Jadi tak sebab kita duduk hidayah kali. Lepas tu kita nak tahu macam mana kata kita ni duduk dalam kena virus Nipah dah sana. Tapi di hari ni tak ada bunyi khabar lagi kata berlaku di negara kita ataupun di negara lain-lain tak ada lagi. Cuma duduk di India saja sana. Tapi Chrome Anamai pun dia suruh kita tu jaga juga, suruh kita beringat juga sana. Jadi hak akan kita kena beringat tu sana, kita kena jaga-jaga molek sana iaitu bila kita mari demam sana. Demam teruk, rasa sakit kepala, waktu rasa lenguh tubuh, rasa sakit tekak, supu-supu kewak ya dia kata sana. Lepas tu ada lagi bawak seksual, ada nyakit, bawak buam, semang aksep, ciap pelan, conam pesu, bawak koma sana. Dia kata teruk jugalah sana. Waktu tu bermakna kata kita tu dekat-dekat nak supa-supa dah dengan virus Nipah sana ataupun jelor dah sana. Tu jadi kita nak beringat situ sana. Bila selesai mana ada lemah teruk tu, kita nak jaga-jaga buat pergi hospital dengan cepat-cepat sana sebab kata Allah ni duduk dalam keadaan virus Nipah sana. Jadi kita nak jaga macam mana? Nak jaga diri kita. Nak jauh daripada penyakit virus Nipah ni sana. Nak jaga macam mana? Yang pertamanya dia kata suruh kita tu basuh tangan acak sana. Dia kata ikutlah kita main apa-apa, main binatang sekalipun, main ke mana-mana saja pun, klik jumuh atau lepas pada tu kita nak basuh tangan cuci sana. Basuh tangan dengan sabun apa sana. Lepas tu yang keduanya dia kata jangan duk makan ni ikut sana. Makan ni hak jatuh ataupun hak bekas duk kena kikir nama-nama dah sana. Jadi hak dia suruh jaganya agak-agak tu sana. Hak paling pentingnya sana. Lepas dah kita main binatang ikut binatang apa-apa sana, kami biring ataupun kucing dan juga binatang lain-lain sana. Dia suruh kita tu basuh tangan setelah tu sana. Jadi nak bagi tahu kepada sesanya di hari ini ada pula satu virus iaitu virus Nipah sana yang paling bahaya, lebih bahaya daripada COVID-19 lagi sana. Marilah sama-sama kita berdoa semoga tak ada mari di kawasan kita dan juga hilang dengan cepat sana. Sekadar selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.